Itu. Internet hari ni hari Senin pukul 10.44 pagi. Cik Man berada di Pekan Rembau. Itu Pekan Rembau, itu di besar Pekan Rembau. Okey, hari ni Cik Man nak minum di Kafe Pundung yang terletak di Kampung Mampung. Sebelum meneruskan perjalanan seterusnya, kita ke Kafe Pundung dahulu. Lagi Pekan Rembau. Ini kalau Pekan Rembau ni, kalau time raya memang dia jam lah, padat ramai. Dia biasa ni macam mini Opera-nya. Masuk ke kiri je. Kiri betul-betul. Okey, jom. Dalam perjalanan ini penuh ranjau dan duri, akan ku hadapi semua ini, walaupun akan ku harungi. Jangan halang langkahku. Ya, mungkin dah sampai Pos Deko ni, Pundung Cafe. Okey, kita dah sampai. Kok panas. Okey, dah sampai Pundung Cafe, Kampung Mampung, Rembau. Masuk sini. Itu pun klasik ni. Apa yang istimewa sini? Istimewa dia Yang nak paling istimewa. Bagi saya paling istimewa. untuk air, yang depan ni untuk kopi, yang bawah ni untuk kita punya biji kat sana. Lepas tu yang ni untuk air nan kopi. Kalau untuk makan, kita tinggal roti bakar dengan dessert je. Nasi lemak kita dah habis pagi tadi. Roti bakar satu set. Nak kaya ke coklat? Kaya. Roti bakar kaya. Caramel latte. Caramel latte. Nak hot ke ais? Ais.
kafe daripada minum kafe Pundung Kafe Mangkung. Jom kita teruskan perjalanan kita. Dalam perjalanan ini Jalan ni tembus ke Kuala Bila daripada Rembau ke Kuala Bila. Jadi kita akan cuba lalu jalan ini ke Kuala Pilah. Jadi kawasan ni memang berbukit-bukit sikit nampak je bukit gunung atas berdekatan dengan Gunung Datuk. Sebelah sana Gunung Datuk ada silap Jadi jom kita tengok pemandangan yang menarik bila kita lalu di kawasan-kawasan yang bergunung-gunung. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Jangan halang langkahku, jangan cuba menyingkirku. Let me go. Let me go. Let me go. Let me go. Pendakian nampak sini kita ni. Ni namanya Bukit Miku atau silap. Tengok. Ada tinggi, dia tak boleh naik. Okey ya, Bukit Miku.
kita dah masuk Kuala Pilah. Ini sepadan je, Rembau Kuala Pilah. Jadi jalan ni masih berliku-liku seperti liku-liku kehidupan lah. Jadi kena berhati-hati. Orang asli ya, orang asal sini. Jadi yang ada pos sendiri atau kampung-kampung yang masuk ke jalan-jalan masuk kampung tu. Cantik mana ni. Cuaca sedap lepas kita lalu bukit, lepas tu kawasan hutan. Cuaca memang very nice. Dah sampai bawah. Banyak perkampungan lah sini. Semua area ada kampung Inas. Itu. Itu gangster kampung dah lalu. Jadi kita kena hormat lah sikit. Gangster kampung. Tak pernah lalu jalan ni. Apa yang ada kat sini? Seni baik. Sekolah kampung orang asli banyak sini ya. Cuba kita jalan dulu tengok. Dia boleh lalu Kuala Pilah tulis tadi Senaling Kuala Pilah boleh ke sini. Kalau sana Johor pun boleh lalu juga. Tapi ini kita cuba jalan ni. Nampak menarik jalan ni. Sebab ada bukit-bukit tepi ni kan.
Senaling 13 km lagi dari sini. Kampung Ulu Inas. Okay, ini nama dia Kampung Ulu Inas. Jadi pilihan raya dekat ni macam-macam lah. Bendera-bendera yang diorang sokong. Pemandangan untuk 5 tahun sekali. Sambil itu kita layan jalan kampung ni, memang seronok jalan kampung ni. Tapi kena berhati-hati lah. Jadi gangster kampung ni kadang ramai dia. Tiba-tiba dia blok ni tadi kan kita tengok tadi. Akan ada lagi gangster kampung ni akan ada. Ada pendakian di sini. Senaling 9 km lagi. Memang tinggi juga ha? Sampai telinga pun jadi lain macam. Ada pendakian di sini tadi. Dan jalan ni memang selekor dan selekor liku-liku kehidupan, jadi kena berwaspada. Oh, ni nampaknya kawasan hutan ni kita lalu ni. Kawasan hutan ya. Cik Man bersorangan di sini, tak ada kereta, tak ada apa di sini. Di kawasan hutan antara Inas ke Senaling. First time Cik Man lalu sini. Tak pernah lalu jalan ni. Saya nampak ni ada selekor di depan. Jadi kita cuba lagi. Oh, agak curam juga bukit dia. Agak mendaki juga bukit dia. Tapi jalan ni memang seronok. Kalau orang bikers nak lalu jalan ni, nak cuba jalan ni, memang terbaik, sedap juga jalan ni. Tapi kereta tak ada lah. Setakat ni tadi sebiji kereta Cik Man nampak. Memang kawasan hutan ni lalu ni. Tak ada kereta lagi Senaling lagi 7 km. Kita harungi juga.
Okey, ada nampak sebiji kereta di situ. Dah lama pun nampak kereta. Ada pendakian lagi. Okey, ini menurun kita dah menuju bukit. Nampak jalan tu dekat map tu ada seleko dan seleko. Ui, betul seleko ni. Centosen kona lebih kurang. Wow. Okey, kita dah nampak ada perkampungan di sini. Maknanya kita dah sampai ke bawah ni. Kanan. Kita ikut jalan shortcut. Ini pekan apa nama? Cuba Ciman tak tahu ni apa nama. Kat Sinaling kan? Kualiti lah kantin. Makan nasi apa tadi, nasi kukus letak pekan Sinaling kan, ada ke ni lah pekan Kualiti lah dekat ni lah, dekat Kualiti lah. Ni dekat lah ni. Jadi kita tadi ikut route yang baru lah. Tak pernah cuma ikut route tu, tapi memang seronok lah lalu kawasan bukit kawasan kampung, kawasan gunung, memang seronok. Kali ini jangan lupa like, subscribe dan share. Kalau korang suka video ni tolong thumbs up dan follow Cik Man. Kemana Cik Man selepas ini, jangan lupa follow Cik Man TV. Sekian, terima kasih. Dalam perjalanan ini penuh ranjau dan
sendiri. Akan ku hadapi semua ini, walaupun akan ku harungi. Jangan halangi